Wih, lapaknya perut aku ni. Cari kedai makan je lah. Royal Enfield. Showroom Royal Enfield ni. Wih, ada juga. Royal Enfield showroom dekat Ipoh. Medan Goping ni ya. Boleh tengok-tengok je ni. Apa tu? Apa dia tulis tu? Beli satu, dapat satu. Percuma. Boleh. Boleh ni. Kita tengok dulu. Masuk dulu. Selamat datang, bang. Ya, selamat datang. Saya ajak Royal Enfield Ipoh. Selamat datang ke Royal Enfield Ipoh. Itulah saya tadi nak pergi makan cadangnya. Tu saya terpandang ada juga rupanya ya Royal Enfield kat Medan Goping Ipoh ni. Tak perasan saya. Tu yang saya datang nak tengok tu. Okey bang, Royal Enfield Ipoh kita motosikal style klasik. Kita ada pelbagai riding style, kita ada banyak model. Boleh saya tahu abang punya minat ke arah style yang macam mana? Kalau boleh saya memanglah ada survey juga kan. Saya nak yang macam ala-ala scrambler sikit. Scrambler. Ya. Okey bang, kalau scrambler saya ada pilihan yang tepat untuk saya recommend untuk abang. Mari kita tengok. Okey bang. Ini adalah Royal Enfield Interceptor Bear 650. Style dia scrambler. Macam abang cakap nak yang ke arah macam style scrambler kan? Ya. Okey, saya akan ceritakan semua features-features yang ada dekat sini. Okey bang, nanti kita akan siapkan motor bang. Kalau dah siap nanti, saya akan bagi tahu abang selalu ready untuk abang drive balik rumah dengan happy. Alright. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, abang boleh WhatsApp saya. Ni, tadi saya tengok tadi tu. Beli satu, dapat satu. Abang tengok kat mana tu? Itu ada lagi satu percuma tu. Itu yang saya nak tahu tu. Saya tengok kita tu? dekat depan. Ya. Tengok kat situ? Ya, betul. Abang baca kat situ ya, tu? betul. Jom kita pergi tengok. Iklan mana yang abang tengok tadi? Mari. Okey. Ni. Beli satu, dapat satu. Percuma. Ini abang tengok tadi? Ya. Abang baca balik? Beli satu. Okey, ya. Okey dah, beli satu. Dapat satu. Betul. Percuma. Betul abang baca tu? Lagi? Ada. Abang baca? Ada. Khidmat nasihat. Baca balik. Beli satu, dapat satu. Percuma, khidmat nasihat.